Hello, good afternoon from Cordoba. So, kita dah sampai Cordoba. So, kita baru parking kereta kita, tapi kita punya Airbnb belum ready. So, kita nak cari tempat makan. I macam mama-mama lagi baru bangun tidur. Tadi tidur 30 minit dalam kereta. Before I rasa macam 40 minit kot. You tidur awal lagi. especially dekat Cordoba ni. Hello. So, siapa yang masih single, yang masih mencari, korang boleh solo travel, datang pergi Spain, pergi Granada, pergi Cordoba untuk cari jodoh. Ada kata burger lagi? Burger lagi. Jalan-jalan orang macam ni pun kereta boleh masuk lagi. Inilah dia Spain. Ni dah masuk kawasan yang dah ramai orang. Ramai. Ni main road dia kot. Wow, what is this place? What is this? Ni apa ya? Cathedral. Masjid. Asalnya masjid. Ni asalnya dulu waktu zaman Islam, ni adalah masjid. Murah-murah, 4 euro, 3 euro. Okay, 3 euro. Kita nak masuk dalam masjid. Oh my god, cantiknya. Masjid ini dulu zaman Andalusia, ini adalah masjid dan telah menjadi church selepas zaman kejatuhan Islam. Tengok, oh my god, subhanallah. OMG. Sekarang kita nak pergi mana sih? Dekat Batat. dah sampai. So sekarang kita dah sampai dekat bridge ni, tapi kita ambil gambar sekejap je. Dan sekarang kita nak pergi cari apa? Dessert. Lepas tu kita balik Airbnb. So we finally arrived. Sian dia. Sakit badan, sakit pinggang. Ha sayang? Mana ada klip sini? Ada klip ke bang? Sampai.
So tadi diorang dah beli dessert, coffee. Sekarang diorang nak cari ice cream pula. Weh, jalan sini batu-batu macam dekat Turki, macam dekat Istanbul. Pakai pula heels. Kirim salam. Dah sampai ice cream. Sekarang kita on the way ke Madrid from Sevilla. So kita train kita 3 jam. 3 jam ke 2 jam tengah? 3 jam. So kita baru nak lunch. Okay. Hola. So sekarang kita dah sampai dekat Madrid. So hari ni adalah travel day. 1 hari. Daripada pagi pukul 11 kita check out pergi ke Sevilla. 11 kita check out daripada Cordoba. Kita drive to Seville. Lepas tu kita naik train to Madrid. Sampai sini tadi pukul 5.30. 5.30 tu lah. Kan dah pukul 6 lah. Sekarang pukul 6 lebih dah maghrib. So kita nak keluar pergi grocery and nak cari kebab for dinner. Ini adalah Airbnb kita. Nampak tak? Nampak tak? Kita dekat tingkat 2. 1, 2 dan tak ada tangga guys. Tak ada tangga. Kita kena tak ada tangga. Tak ada lift. So kita kena naik tangga dengan I will show you guys the tangga macam mana. Spiral though and very narrow. Dengan luggage yang banyak. Ya doh. Ya doh. Very the power-ness. Mata ai kalau bab-bab nak cari kebab ni lagi. Hot and grill halal. Yang penting halal. Ada yang goreng tak? Ada polo pakora. Popcorn chicken. So masuk. Ada yang goreng. Ya, ada ni. Nampak? Ni, I want this. 12 pieces lah. Ada pizza ada kat mana? Ni ada. Dan grocery shopping. So I carry the egg. Shopping time is a good time. Betul? It's a therapy. Cakap sebab barang ni kita jarang nampak tu. Kan? Barang dia atraktif daripada kita kan? Feel dia lain. Itulah. $50 bagi diorang boleh dapat banyak. Kalau kita macam 3 plastik. Betul? 100 lebih. kita lihat 99 je. Berapa? 99 pun mahal. So kita nak balik rumah, nak makan. Makan. So this is the tangga that I told you all. See? Gila tak gila nak bawa luggage kat sini. Very the narrow areas. Magic. So today punya colour scheme olive and dark chocolate. Good morning from Madrid. Alam Madrid. Kita nak pergi jalan-jalan dekat city, shopping, nak pergi Primark. So for your info, Primark dekat Madrid ni adalah second largest dekat Europe, first largest dekat England. So and Primark dekat Madrid adalah the largest dekat Spain lah. Lepas tu Zara datang dari Spain kan? So yes.
jalan nak pergi metro station. 5 station to shopping area lah. 30 minutes by train. So, kita dah sampai dekat metro station Al Carmen. Macam ni lah metro station dorang, dekat underground. Agak scary. Cerita lah. Tempat nak beli kad dekat mesin tu. So kad ni dia akan dispense lah. Dia macam tersenggol kita je. So kita beli 2 day pass. Valid untuk 2 hari. So boleh pergi balik lah, tak payah bayar-bayar dah. Ha. Berapa euro ya? 17. 17. So 17 euro untuk 2 day pass. Lepas tu kalau dah habis kita top up. Top up dia mesin biru. Tu mesin biru. 7 station. Terus, okay. Tangga lagi guys, tangga lagi. Sebab itulah kita kurus kat sini. Weh, turun terus doh. Seluar terus doh. So inilah dia train station metro. Betul ke arah ni? Betul-betul underground. Ya. Tu tak boleh turun. Kat situ kot ya. Dari sana. Semua orang ke sana. Tadi mana ada berpecah dua kan? Ayo. Apa? Tadi mana ada berpecah Ya, dua? betul. So kita kena naik sana, turun belah sana. Okay, train dah sampai. Finally ada escalator ya guys. Oh, capek dong. Capek dong. Capek dong. Bagus banget. Bagus banget. Bagus banget. Ada orang jamming atas ni guys. Banget. Alah dah habis. Banget. Bagus banget. Panas kan? Panas sebab dekat bawah. Sebab you nipis. I dah pakai ultra warm kat dalam ni heat tag. Ni kena keluar, kena tap balik kad. Where is my card? Jauh je nak naik atas weh. Jauh je naik atas, panas weh. Ketibas weh. Come. Dia ada kanan exit, kiri exit. So kita kena tengok dia punya signboard kat atas. So finally kita dah keluar. Nampak ni terus. Dia punya signature. Okay, baru sejuk. Baru rasa ada angin. Hari tu kita tak pergi sini lah. Tak pergi ni ya? Tak. Ni jam dia. Hari tu tak sampai sini. Sampai ya. Tak. This is macam business center lah. Bukit Bintang. Lebih kurang. Lebih kurang. Oxford Street lah. Belum terkau nak duduk. Oh, jangan. wah. Tengok ni. I don't like you look like this. Tak suka. Memang panas. I pakai ultra warm kat dalam heat tag. Lepas tu baju ni tebal. Jaket ni pun tebal. Saya rasa panas. Tak apa. Kita jalan je. Nanti sejuk. Duduk luar je. Kita dah berhampiran dengan Primark. H&M. Dan sebelah dia Primark. The second largest in Europe. Kita tunjuk dekat korang Primark. Harga-harga dalam Primark. Ha, Sam? Betul. Tengok ramai dah. Masuk-masuk je ada 3 eskalator. Masuk je ada 3 eskalator.
Oleh Malaysia. Betul? Dina, item dia dah lain. Semalam kita pergi jaket-jaket kat sini. Tengok beg harga €18 je, RM18 lah untuk dia orang. Oh, ni lawa. €20. €9 comel lah. Comel. RM50. Tebal tak? Mana yang lain? Beg makeup. Ini memang perlu. Oh, ni lagi nice, boleh lipat. Oh, €6 je. RM6. Sayang. Outfit check. Tengok ramai gila orang. Tengok jewelleries pun banyak. Accessories. Berhabuk lah. Sayang. Tengok beg maroon tu lawa gila weh. Beg maroon ni. Weh. Warna maroon. €18. Boleh lah buat beg pergi kerja kan. Beg harian. €18. Ni €14. Ni pun lawa gigi juga. Ni very the Gen Z punya vibe. €22. Oh, putih. Masalahnya ni pun lawa sayang. Tengok, €14 je. Ni, sure, you record. Kalau I pakai, lawa tak? Tapi besar sikit ni. Ni macam ala-ala Christy Ng punya bag juga. Kualiti? Kualiti okey, €14. Semua €14 range beg-beg. Tahu orang murah ke mahal. Kalau comfort je mahal lah. Okey, I dah risau. Oh, masak. Yang ni cantik kan, Gina? Dia it's too big. Nina tak tahu macam nak pakai. Bawa pergi kerja. Naklah downgrade daripada long chain ni. Oh my god. Sayang. Apa? Betul kan kasut? Cocok sini telinga. Record dia. This is nice. €8 murah lah. Beli satu, kita boleh pakai share-share. Ya. Guys, dekat depan Primark ada kedai. Nak zoom jap. Zoom. Ai, basmi kaca pula. Tengok tu. Yang ni Kedai apa? store Real Madrid yang kecil je. Real Madrid punya store, tapi yang kecil. Dekat The big stadium pun one? ada juga. Dekat stadium. So just in front of Primark. Kat sini ada Mango, ada Pull and Bear, ada Hair Chanel. €20 lah total. RM100. Itu dah berapa? 11. Ambil jelas sayang. Tu Ni Barcelona. Ni bapak. Dia jenis yang macam yang tin. Okay. Cuba Letak sana letak kat dia. Sebiji macam ni. sebiji macam gorila. Jadi abang Gorila. apa kata orang kawan. Kawan apa? Gorila.
Gorilla guys. Sayang, pegang dia sikit. Jom pergi Adidas. Depan ni je. Kat sini semua ada kan sayang? Adidas, Nike, Spine. Ni first class ke sayang? Tak ada harga. Ada 290. 290. Ush, Lagi mahal lah. 1000 lebih lah. Bawah. Sayang. Bawah tu. Ni cari kasut first class. Macam main setiap minggu. Macam main setiap minggu. Hujung-hujung jual. Kita nak lepas jual. Lepas tu dah beli jual. Kat bawah ni Adidas punya klasik Adidas punya kasut-kasut, sneakers. Kita cari yang macam Salomon punya kasut. Macam Solomon punya. Oh no. Oh no, ada ke colour? Dapat dua. Spain punya player guys. Hernandez. Rodrigo Hernandez. Dia Ini Bukan Pedri. 2024 punya. Rodrigo. Tengok ada sign dia guys. Lunch. Ni lunch ke? Lunch and dinner. Lunch and dinner. 4:30 already. Dia pun makan kat nama kedai ni Al-Quds. Ayah ambil sama macam Yana, Manda. Mama. Ni boleh bawa balik. Tu lah, ni boleh bawa balik. Pakai ni mana? Dia tak disuruh pakai roti ni. Boleh. Tak panas ke? Tak. Sedap. Halal ke? Halal lah. Weh, takut. Tahu tu. Nampak kan? Halal. Tengok menu dia. Tisu mana? Cuma makanan-makanan Itu dia tadi ubah pakai. Musaka. 40 euro. Very recommended. dekat depan Primark Gravia. Jumpa kawan baru. So perut sudah kenyang. Kita makan dekat kedai Palestin, Al-Quds. The food is very good. Tadi tu lah yang you borak tu lah warna dia. Ha. The food is very good, very recommended. Pakistan pula. Ya, suami saya nampak lain. Dia clean shave hari ni. Terus kena ngorak dengan Nia ke Spain. Buat langgar. Oh, sorry. Ya, dia Nampak ke dia buat-buat? Ya, I nampak. Sebab I tengok pusing belakang. Lepas tu dia tak dekat pun dengan you. Lepas tu tiba-tiba, oh, sorry. Kau tak cakap apa-apa kan? Ha? Tak cakap apa pun. Tak. Dia, oh, sorry pada dia pandang you. Kena ngorang dengan Nia. Aduh, itulah. Siapa suruh clean shave. Nampak jambu sangat. Ada show guys, macam dekat Seville. Diorang memang punya signature kot kan? Ini town hall diorang tu. Sekarang ni kita nak masuk dekat tu cafe Jingles, tak tahulah nama dia. Apa department store Kita nak pergi department store dia. Macam Jasco, macam Paksen macam tu. Kita nak tengok perfume. Kita nak compare harga perfume. Dekat Granada harga perfume tak murah, biasa je, tak ada sale. Kita nak tengok dekat sini.
Sayang, kalau ada yang murah, Belilah. you nak belanja. Betul? Betul. Janji. 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 Okay guys, dia janji Sebenarnya dia hutang. You hutang I 2 kan? 2 barang kan? Satu. Jom, kita nak masuk. So many people. Perfume dekat bawah ke atas? Okay, kita tengok dulu. Faham ke tak faham? Ada tadi enak ni. Perfume. Jap, tengok ni. Sayang ni, pelakon Emily in Paris. Pergi ke? Longcang. Kau nak belanja air longcang? Betul. Kita tengok cap. €620. Yang ni mahal lah. Yang tu tote bag tu. Ada harga ke? Ayo. Sekejap. 115 sama harga Adidas. Dia kecil macam ni je. Ni besar lah, boleh lipat kan? Besar. Itulah, longcam kita beli yang dekat Shopee je lah Yang beli dekat TikTok je lah They say sponsor than they think. Okay. This one? 116. Oh, Tapi EDT. EDT. This one? 97. Cuba convert jap. Nak convert sama tak harga yang kita beli? Ni you punya kan? Nak Sayang. sakit belakang. I pun sakit belakang. OMG. Yang ni kedai elektronik je. Ya ke? Sudah bawa masuk MediaMarkt weh. Korang MediaMarkt. Adalah. TV, washing machine, hair dryer, toothbrush. Tak ada. Ada. Jom. Turun balik. Nasib baik tak ada. Nasib baik tak ada. Jom turun balik. Alamak, korang adalah korang gaming. Gaming pin section dekat bawah punya. Mesti ada. Tapi tak ada apa-apa pun. Alamak korang. Kanan. Alamak korang. Tak tahu. Tak ada. Tak ada dah. Jom balik. Tak ada. Tak ada sayang. Betul tak ada. Ni Pokemon Arceus. Nak. Ada pula. Jom. Masa yang ditunggu-tunggu akhirnya telah tiba. Kita kat mana? Tiago Bernabeu. Let's Jom. go. So kita nak pergi Stadium Madrid. Siapa pemain Real Madrid? Madrid. I tahu Mbappe. So lagi sikit. Korang tunggu. Lagi sikit dah nak sampai. SM Saga Bernabeu sana. Macam semua orang nak pergi stadium je sayang. Like everyone. Semua nak pergi stadium. Oh, nampaknya jauh lagi ya. Ni semua nak pergi stadium. Ni semua nak pergi stadium ni. Datang Madrid, takkan tak nak pergi. Betul. The largest, the biggest, the strongest football club. Betul. Oh, jauh ya. Daripada Manchester. Hah?
Manchester apa tu? Manchester United. Lagi power daripada Chelsea. Sampai. Oh, barulah rasa sejuk sikit. Jangan rasa kentut. Anak cek dah habis. Dia ada di situ lah. Itu yang mesti. Apa ni? Real Madrid. Apa nama stadium dia sayang? Santiago Bernabeu. Santiago Bernabeu. So kita tak masuk, kita pusing-pusing luar je. Beratur ramai lah masuk. Orang tu dia racist. Chelsea. Dia racist, dia tak nak masuk sebab Real Chelsea. Madrid lagi power daripada Chelsea. Tagging lah. Tak ada orang. Sunyi. So tak payah beratur panjang-panjang. Oh, ada locker sayang. You nak naik yang tinggi tu kan? Atas belakang tu. Tak, I nak naik yang tu. Mana? Kereta api tu je. Roller coaster yang kecil ni nak? Nak? Yang ni nak? Kecil je sayang. Come on lah. Tak ada G-Force. Tak ada G-Force. Tak ada G-Force Tak ada G-Force. G-Force tu apa dong? Tengok. Thank you guys. Smile. Oh, boleh ambil gambar. Lawa sayang. Matahari. Anak naik kuda tu. Sayang. Ni SpongeBob lah. Spot. Ha, tu nampak Squidward. Oh, alah. Squidward. Guys, diorang naik benda lah ni. Speedy Pass. Tak tahu apa nama ni. Top Spin. Mana diorang? Oh tu. Diorang je lah naik. Aku minta maaf cakap. Maaf cakap memang takkan naik seumur hidup aku. Aku tengok orang pening dah kepala. Oh. Selain ride ini, kita ada lagi juga tu yang berpusing-pusing tu, roller coaster. Lepas tu yang naik zoom tu. Aku memang takkan naik lah semua benda ni. Sumpah takkan naik. How you feel? Muka merah-merah. How you feel? Merah. Merah, okay. Ni main ni. €1 juga. Aduh. Tak ada euro lah. Saya tukar. Ni main pin ni I power. Dia tempat tukar ni. Hey. Tu dapat apa tak? Tak dapat apa. Thank you. Tu je. Kita habiskan €3. Kita habiskan €3 untuk tu je. Nampak belakang. Baring kat belakang, baring kat atas. Saya anak-anak yang dekat depan-depan tadi tu je. Anak-anak yang ada hot air balloon tu. Tak strong lah you. Sekarang kita
sampai Paris. Quack. Quack, quack, quack. Sampai Paris. Tak gambar ya Instagram. Tinggi sikit. Dia buat tinggi sikit.